Selamat datang semua ke sesi perkongsian kita. Hari ini kita nak bedah siasat sikit panduan pelaburan emas yang bijak. Kita guna bahan rujukan yang anda kongsikan. Matlamat kita mudah je nak bantu anda faham macam mana nak pilih pelaburan emas yang bukan setakat betul, tapi betul-betul boleh bagi untung. Okey, jom kita mula. Satu kesilapan atau mungkin perangkap lah yang ramai orang buat bila mula melabur emas, macam dalam nota anda sebut, ialah beli barang kemas. Bunyi macam logik kan? Tapi sebenarnya langkah ni agak merugikan kalau tujuannya untuk pelaburan. Betul tu. Kenapa agaknya? Sebabnya harga barang kemas ni dah termasuk kos upah, kos reka bentuk dan yang paling penting spread atau orang panggil susut nilai. Boleh jadi tinggi gila, antara 25-40%. Ya, tinggi tu. Banyak tu kan? Memang angka spread setinggi tu memang salah satu masalah besar lah. Macam ni, spread tu senang cerita, beza harga syarikat tu jual emas kat kita dengan harga dia nak beli balik emas yang sama tu dari kita pada waktu yang sama. Jadi kalau beza ni dah sampai 40%, maknanya harga emas tu kena naik melambung, tinggi betul. Baru kita boleh untung bila jual balik nanti. Oh, faham. Jadi, macam sumber anda cakap tu, untuk pelaburan, fokus kita sepatutnya pada emas 999.9 atau orang panggil 24 karat. Selalunya dalam bentuk jongkong emas, gold bar tu, atau shilling dinar. Menarik. Jadi, lupakan barang kemas kalau memang niat nak melabur. Tapi kan info yang anda kongsi ni ada sebut lagi, bukan semua jongkong atau dinar tu sama nilainya dari segi pelaburan. Kat sinilah strateginya jadi lebih mendalam sikit. Sumber ni kata ada 5 kriteria utama dan kena nilai secara package. Wow, 5 sekaligus. Saya pun jujur cakap tak terfikir sampai macam tu. Selalu orang duk bising pasal harga per gram je kan? Betul. Ramai yang terlepas pandang bab package ni. Di sinilah strategi sebenar tu main peranan macam bahan rujukan anda tunjuk tu. Bukan setakat pilih jenis emas yang betul, tapi kena pilih penyedia atau jenama yang betul juga. Jadi sumber ni gariskan 5 ujian penting ni. Dan kelima-limanya kena tengok sekali harung, bukan satu-satu. Pertama, mestilah harga per gram yang kompetitif. Kita nak harga serendah mungkin kalau banding dengan pesaing lain. Tapi ini baru langkah pertama. Okey. Kedua, spread. Yang kita sebut tadi tu. Selisih harga jual beli yang nipis. Ini sangat-sangat kritikal. Macam saya cakap tadi, lagi kecil beza ni, lagi cepat potensi kita nak dapat untung bila harga emas naik sikit je. Contohlah, kalau spread 5%, kita lagi cepat balik modal berbanding